Okey, kembali lagi pada segmen yang kedua bersama dengan saya dan bersama dengan tetamu jemputan yang kedua. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kita akan mengupas lebih lagi tentang sastrawan negara Raja Ali Haji. Jadi sebelum kita meneruskan, saya minta tetamu jemputan untuk memperkenalkan diri dan seterusnya kita akan terus mengupas apa lagi topik-topik menarik tentang Raja Ali Haji. Baiklah, terima kasih kepada hos kerana menjemput saya dan memberikan saya sedikit ruang untuk mengupas tentang karya tokoh Raja Ali Haji pada hari ini. Baiklah, seperti yang kita tahu, karya tokoh Raja Ali Haji dia terbahagi kepada dua, iaitu Kitab Pengetahuan Bahasa dan Bustan Al-Katibin. Seperti yang kita tahu, Kitab Pengetahuan Bahasa ni dia merupakan kamus tata bahasa yang pertama yang ditulis secara ilmiah. Kitab Pengetahuan Bahasa ni juga dia menekankan tentang makna dan istilah serta falsafah Melayu. Seterusnya, Bustan Al-Katibin ni dia merupakan buku panduan penulisan Melayu. Dia menekankan tentang struktur ayat dan gaya penulisan dalam pemahaman Melayu. Menarik, memang menarik. Jadi selain itu, saya juga pernah terbaca tentang karya Ali Haji, iaitu tentang Gurindam 12. Karya ni merupakan karya yang sangat terkenal lah orang kata. Jadi boleh tak Puteri cuba terangkan sedikit sebanyak tentang karya beliau ini? Jadi, Gurindam 12 ni dia ditulis sekitar tahun 1874 dan karya Gurindam 12 ni dia mempunyai 12 fasal. Jadi, kandungan Gurindam 12 ni dia menekankan tentang aspek akhlak, agama, tanggungjawab dan kepimpinan. Jadi, karya ini dihasilkan bertujuan menjadi panduan hidup untuk masyarakat Melayu. Dan apa yang menarik, karya Gurindam 12 ni masih digunakan sehingga kini dalam pengajaran kesusastraan Melayu. Okey, jadi Gurindam 12 ni boleh dikatakan memang menarik sebab diguna pakai sampai hari ini. Dan Gurindam ini bukan sekadar Gurindam tradisional pada zaman dahulu, namun karya ini sebenarnya menjadi panduan berasaskan agama kita pada hari ini. Okey, baiklah. Mari kita beralih ke karya tokoh Raja Ali Haji dari segi aspek bidang sejarah. Boleh tak Puteri kupas sedikitlah tentang apa yang Puteri tahu mengenai sejarah ini? Okey, jadi di sini saya akan mengupas tentang karya Raja Ali Haji dalam aspek sejarah pula yang bertajuk Tuhfat Al-Nafis yang bermaksud hadiah yang berharga. Jadi, karya ni berbentuk prosa klasik yang menekankan tentang asal-usul sejarah Raja-Raja Melayu dengan Johor Riau. Juga menekankan tentang pentingnya sumber sejarah pada tahun 19 dan 18. Raja Ali Haji ni juga dia menulis karya dengan campuran unsur sejarah Melayu terdahulu yang menekankan gaya bahasa yang indah dan juga tinggi. Baiklah, selain daripada aspek sejarah dan bidang bahasa, semestinya tokoh Raja Ali Haji ini menghasilkan karya yang lain juga kan? Jadi boleh tak saya nak Puteri cuba bagi tahulah kepada semua apa lagi karya-karya beliau yang menarik? Selain karya-karya yang saya tonjolkan tadi, sebenarnya tokoh Raja Ali Haji ni dia menulis banyak lagi karya-karya yang berbentuk syair. Antaranya ialah syair Sultan Abdul Muluk. Syair Sultan Abdul Muluk ni dia bersifat naratif dan juga epik. Jadi dia mengisahkan tentang perjuangan Sultan Abdul Muluk itu sendiri dan permaisurinya dalam menegakkan keadilan. Serta dia juga menekankan tentang hak perjuangan seorang wanita. Seterusnya kita ada juga syair hukum nikah. Syair hukum nikah ni dia berbentuk didaktik dalam perjuangan agama. Jadi syair hukum nikah ni dia menceritakan peraturan ataupun hukum-hukum nikah dalam Islam.
Dan yang terakhir kita ada syair Sinar Gemala Mastika Alam. Syair ni dia berbentuk falsafah yang menekankan tentang penciptaan alam. Jadi karya Raja Ali Haji ni dia menghasilkan karya ini untuk mengajak pembaca mengenal diri dan mengenal pencipta. Jadi karya syair ni bukan sekadar hiburan tetapi boleh dijadikan sebagai panduan agama dan juga moral. Betul, setiap syair yang dituliskan oleh Raja Ali Haji bukan sekadar tulisan tapi dia memberikan penekanan kepada aspek akhlak, keadilan, perjuangan dan tanggungjawab. Okey, jadi kesimpulannya di sini karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh Raja Ali Haji ni sangat luas dari segi puisi, dari segi agama hingga ke bahasa. Beliau bukan sahaja menulis untuk zamannya tetapi juga untuk generasi akan datang. Betul, jadi setiap karya yang ditulis oleh Raja Ali Haji ni dia bertujuan untuk mendidik bangsa. Dan melalui pena beliau membentuk akhlak, jati diri dan nilai-nilai moral yang bersifat ketuhanan. Okey, baiklah. Akhirnya sampai di sini sahaja untuk segmen kali ini. Jadi, anda semua jangan ke mana-mana sebab kita akan sambung lagi kepada segmen yang ketiga. Sekian daripada saya. Salam.